Kalau saya mau beli emas ansuran gap tu macam mana ya? Sebenarnya di Public Gold tidak ada kaedah ansuran untuk beli emas. Menurut penasihat syariah Public Gold, emas adalah item ribawi. Jadi kita tidak boleh beli emas secara ansuran. Maksud ansuran tu macam mana? Kita ambil emas dulu, lepas tu kita bayar bulan-bulan. Cara macam ni tidak patuh syariah. Di Public Gold ada dua cara yang dibenarkan. Pertama kita panggil menabung dalam akaun emas gap. Beli sikit-sikit. Contohnya beli RM100 terus dapat sekitar 0.1476 gram masuk dalam akaun. Emas tu akan terus jadi milik kita dalam akaun. Bila cukup 0.5 gram boleh keluarkan emas fizikal. Yang kedua membeli emas secara EPP, Easy Payment Purchase. Ini bukan ansuran tapi kita lock harga emas dulu, kemudian kita menabung secara berperingkat selama 10 atau 6 bulan. Bila sudah cukup 6 atau 10 bulan bayaran, ataupun kita boleh bayar lebih awal, barulah kita boleh ambil emas fizikal dan simpan sendiri. Kaedah ni hanya untuk belian retail ataupun outright purchase, bukan gap. Untuk gap, memang tidak ada EPP sebab konsepnya adalah beli sikit-sikit, setiap kali beli, terus dapat gram emas dalam akaun kita. Bila kita mau keluarkan emas fizikal macam ni, kita minta Public Gold postkan ke rumah dan post tu berinsurans. Mau mulakan tabungan emas minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan, isi web biru di bawah atau rujuk pin video saya untuk saya bantu. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.